Weh Hafiz, kau puasa ke tak ni? Puasalah. Kenapa? Kan nampak fresh je ni. Biasanya minggu akhir Ramadan kau dah macam zombie. 2 minggu ni, aku cuba jaga badan sikit. Kadang perubahan mula dari keputusan kecil. Awal abang balik hari ni apa mimpi? Hari ni kerja abang habis cepat. Biasanya abang balik terus baring. Tu dulu sayang, sekarang badan abang masih ada lagi tenaga. Beza betul abang sekarang ni. Lepas abang amalkan suplemen RTR, rasa lain macam. Badan rasa ringan, bertenaga. Ayah, ayah dah tak cepat marah sekarang. Dulu ayah cepat marah ke? Lagi-lagi kalau ayah penat sangat, garang macam harimau. Maaflah kalau ayah pernah marah abang. Sekarang ayah okey sangat, steady je. Puasa pun ayah tak nampak penat. Mungkin badan ayah dah mula biasa. Itulah sayang pun perasan. Abang sekarang nampak lebih tenang. Bukan badan je rasa ringan, kepala pun. Kadang kita fikir tenaga tu datang dari badan. Rupanya datang dari keputusan kita jaga diri. Dah lama tak nampak kamu datang masjid malam-malam macam ni. Baru cuba biasakan diri balik. Nampak lebih sihat sekarang. Berbeza dengan dulu. Alhamdulillah, tersedak awal. Badan rasa lain sikit sejak 2-3 minggu ni. Kadang kita ingat perubahan besar datang dari usaha besar. Rupanya bermula dari keputusan kecil untuk jaga diri. Bila badan kita sihat, hati pun jadi lebih tenang.